Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Baik, pada video siri kali ini saya akan sambung berkenaan keadaan-keadaan huruf ra yang dibaca dengan nipis dan keadaan huruf ra yang boleh dipilih untuk kita baca tebal ataupun nipis. Kita pergi kepada huruf ra yang dibaca dengan nipis terlebih dahulu. Semestinya huruf ra dibaca dengan nipis apabila ia berbaris bawah. Contoh perkataan adalah karim, rim. Kita tak baca karim, karim, dibaca dengan nipis. Begitu juga apabila huruf ra mati tetapi huruf sebelumnya berbaris bawah. Contoh perkataan adalah Fir'aun. Kita tak baca dengan huruf ra yang tebal, tetapi kita baca dengan huruf ra yang nipis. Fir'aun. Baik, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah apabila huruf ra mati, sebelumnya terdapat huruf mati juga, dan sebelumnya lagi apabila huruf tersebut berbaris bawah. Contoh perkataannya adalah hijr. Kita waqaf dalam keadaan huruf ra tersebut dalam keadaan nipis. Ataupun contoh perkataan lain adalah qadir. Dia huruf ra mati, huruf ya itu juga mati. Dan huruf dal, iaitu huruf yang sebelum huruf ya berbaris bawah. Maka kita akan baca dengan dalam keadaan nipis. Dan yang keempat, apabila huruf ra mati dan sebelumnya huruf ya lin. Ya lin. Contoh perkataan khair. Huruf ra itu dalam keadaan nipis. Ya. Dan satu lagi keadaan lain yang mana kita akan jumpa huruf ra ada tanda sabdu dan bersama tanda sabdu tersebut adalah baris bawah. Contoh dalam suratul Nas ataupun suratul Falaq, min syarri, syarri, syarri. Huruf ra yang bertanda sabdu tersebut dibaca dengan nipis. Jadi sifat huruf ra di sini mengikut baris yang bersama dengannya, iaitu baris bawah.